Hamka pernah berkata, cita-cita yang besar hanya dapat dicapai dengan usaha yang besar. Kata-kata ini sangat sesuai dengan bicara buku saya pada hari ini, iaitu Pelukis Jalanan karya Sentuhan Timeh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada juri yang arif lagi bijaksana, ahli jawatan kuasa pelaksana, guru-guru serta hadirin yang dihormati sekalian. Nama diberi Husna Amani binti Muhammad Hashim. Saya merupakan anak didik dari Sekolah Menengah Kebahasaan Agama Syekh Abdullah Fahim, Nibong Tebal, Pulau Pinang. Pada hari ini saya akan membicarakan sebuah buku yang berjudul Pelukis Jalanan Sentuhan karya Timeh Abdullah. Buku ini diterbitkan oleh Imam Publication Sendirian Berhad pada tahun 2016. Buku ini tergolong dalam buku bukan fiksyen dan mengandungi 251 halaman bercetak. Buku ini merupakan sebuah karya autobiografi yang menceritakan perjalanan hidup pelukis ini sendiri. Sejak kecil lagi, pelukis ini mempunyai minat yang mendalam terhadap seni bida dan bidang seni. Namun, untuk mencapai impiannya tidak semudah itu. Beliau terpaksa menghadapi cabaran dan dugaan dalam mencapai impiannya. Antaranya ialah tekanan emosi, masalah kewangan dan tekanan dalam pelajaran. Namun, beliau tetap bangkit untuk mengharungi dugaan dan cabaran tersebut sehingga mencapai cita-citanya untuk menjadi pelukis jalanan. Buku ini sangat memberi manfaat kepada golongan remaja seperti saya kerana mempunyai nilai-nilai murni seperti ketabahan dan kesabaran dalam mengharungi cabaran dan dugaan dalam hidup ini. Beliau pernah berkata, hidup ini merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebelum saya akhiri bicara buku saya akan tinggalkan dengan sedikit kata-kata. Jika terlihat kecantikan, ingatlah penciptanya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.